Pelakon Kamal Adli, 39 tahun, mengakui menyayangi isterinya Ukasha Senrus, 33 tahun, sekaligus berharap segala permasalahan dalam kemelut rumah tangga mereka dapat diselesaikan secara baik. Menurut Kamal, dia juga tidak mahu mereka bergaduh di mahkamah dan mahu bertemu bagi mengadakan perbincangan secara baik masalah yang berlaku demi kebaikan anak mereka, Haura Ukaira, 18 bulan. Yang paling penting, saya tak curang. Saya tak ada orang lain, saya tak ada sesiapa saja. Saya hanya ada dia dan anak saya je. Okay, curang tak ada, tapi dakwaan mengatakan you membuat kasar terhadap isteri, bagaimana? Kekasaran terhadap isteri bagaimana tu? Mana saya buat kasar? Ada dakwaan mengatakan itu dakwa tak baik, buktikanlah tak baik benda-benda macam tu. Itu kes dalam kain apa-apa semua, janganlah buat tu. Saya sayang dia. Okey, itu je paling penting. Saya dapat surat yang mengatakan jangan ganggu anak guam dia. Jadi saya hormat untuk cooling period tu. Itu je. Saya kalau saya memang. Tapi kita ada usahalah, kita ada hantar surat untuk ajak jumpa secara personal. Bila berlaku perkara ini kan, bagaimana emosi Kamal Adli ketika sebelum ni sangat ceria, tapi ketika ini macam mana sebenarnya? Panas. Tahu nak cakap. Kejejas ke? Saya tengah kerja. Jadi memang banyak benda saya diganggu lah. Saya pun faham, Usha pun ada perkara yang sama juga. Saya cakap tak payah saya tak kita still lagi sayang tu, love tu ada lagi, dan saya sayang dia sangat. Okey, korang kena faham dia tu. Saya tak ada orang lain. Yang penting apa pun jadi, jumpa kita boleh settle baik-baik. Saya tak nak bulat apa. Saya cakap sebelum ni saya tak tahu jalan pergi mahkamah syariah kan. Sekarang saya dah tahu alamat dia, and memang tak best langsung. Okey. Tadi kita tak mata dengan Usha. Tak apa-apa ke? Tak. Menurut Kamal lagi, kadang-kala memang ada perkara yang dilakukannya secara tidak sedar dan bersedia agar semua kesalahan itu diletakkan pada dirinya seorang sahaja. Selain itu, Kamal turut memberitahu dia memerlukan keterangan dalam menghadapi kes permohonan cerai berkenaan dan mengakui perasaannya berada dalam keadaan tidak baik pada ketika ini. Terdahulu, Ukasha memfailkan permohonan penceraian terhadap Kamal di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 22 Oktober lalu. Namun Kamal gagal hadir pada prosiding itu.